Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Dr. Muhammad Khairi Adnan bin Mahmud. Saya dah bersama dengan Empire 778 ni, kalau ikut tahun ni dah tahun ke-7. So alhamdulillah hari ni saya dapat top 3 best producer of the year lah. So pertama sekali saya nak ucapkan syukur kepada Allah Taala dan berterima kasih juga terutamanya kepada pihak agensi, dan yang setinggi-tinggi terima kasih saya juga kepada tulang belakang saya lah, iaitu wife saya. Tanpa bantuan dia dan motivasi dan support daripada dia, saya rasa saya tak akan capai apa yang saya capai sekarang. Ni kita dah, alhamdulillah saya achieve top 3 untuk best top producer of the year. Bagi saya, sebab saya punya background, saya pun seorang doktor, so saya bukan biasa dalam bidang sales. Tapi again, apa yang saya buat adalah saya keluar daripada orang kata comfort zone lah. So itu nasihat saya kepada semua ejen-ejen yang di luar sana yang mungkin nak baru mencuba ataupun dah lama. Kita kena keluar daripada comfort zone kita usaha ke arah itu. InsyaAllah yang lain kita serahkan kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah Allah akan bagi. Allah tidak akan mensia-siakan usaha kita. Okey, kepada semua ejen ERA, kalaulah saya yang tidak ada pengalaman dalam bidang sales ni pun boleh buat, anda lagi lah boleh buat. So saya rasa tetapkan pendirian, buatkan target dan berlarilah ke arah target itu. Dan yang lain kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Jangan lupa berdoa dan niatkan benda yang baik. Apa yang kita buat ni niat kena betul, dan kita usaha, dan last sekali kita tawakal. Itu saja. So selamat kepada semua ejen-ejen ERA. Sayuk.